Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azrina binti Faizan, berumur 25 tahun, berasal daripada Temelor Pahang dan merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya percaya bahawa kepimpinan bukan hanya tentang memimpin, tetapi tentang memberi inspirasi dan membawa perubahan. Inilah perjalanan saya. Saya dibesarkan dengan semangat pengakau, dengan moto berkhidmat tanpa mengira siapa. Dari bangku sekolah, saya mula mengetuai pasukan, menyusun program-program dan menyampaikan suara belia kepada masyarakat. Melalui program ASEAN Hope, saya belajar bahawa keamanan dan kemanusiaan bukanlah sekadar slogan, tapi tanggungjawab yang perlu dipikul bersama. Merentasi separuh benua, mengharungi perjalanan sejauh 4,000 kilometer, meluangkan masa sehingga separuh purnama. Saya membawa bersama satu amanah untuk menyampaikan kasih sayang, harapan dan semangat kemanusiaan. Ini bukan sekadar misi peribadi, ini adalah tanggungjawab sebagai seorang manusia. Selain itu, saya juga terlibat dalam penganjuran Pahang International Scout Festival, sebuah program yang berjaya mendapat pengiktirafan dari Malaysia Book of Record. Dengan menghimpunkan seramai 20,000 orang ahli pengakap dari seluruh Asia Tenggara. Ini adalah satu inisiatif untuk mempromosikan gerakan belia dan menggalakkan para belia Malaysia menjalani gaya hidup sihat. Saya Fazli bin Muhammad Kamal, Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang. Saya berbangga dengan pencapaian hebat saudari Azrina dalam aktiviti belia di negeri Pahang dan macam-macam program yang saya telah bersama dengan beliau, dan sumbangan besar beliau dalam aktiviti belia serta kemasyarakatan di negeri ini perlu dipandang tinggi oleh pihak di luar sana, dan saya harap beliau mampu menjadi contoh kepada belia wanis dari seluruh negeri Pahang dan juga di luar sana. Kita support anak muda. Saya percaya bahawa kepimpinan yang sebenar bukan di pentas tetapi di lapangan. Melalui Scout Charity Shop, kami mengumpul dan menjual semula pakaian serta barangan terpakai yang masih elok untuk dimanfaatkan melalui jualan amal. Hasil daripada jualan ini, kami kembalikan semula kepada mereka yang memerlukan melalui gerakan belia. Setiap sen yang disumbangkan, setiap senyuman yang dikembalikan, itulah erti sebenar perjuangan ini. Kerja komuniti ini bukanlah satu pilihan, ianya satu tanggungjawab. Saya tidak sempurna, tapi saya percaya bahawa saya mampu menjadi sebahagian daripada perubahan. Setiap projek yang saya jalankan, setiap belia yang saya pimpin, semuanya adalah benih masa hadapan. Saya mahu lihat lebih ramai anak muda bangkit, bukan
bukan tunggu peluang, tetapi cipta peluang. Kerana saya yakin belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan. Kita adalah perintis hari esok. Saya Nur Azrina binti Faizan dan ini bukanlah pengakhiran, ini baru permulaan. Kita belia, kita mampu, kita bukan hanya pemimpin esok, kita pemimpin hari ini.